Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bunga Raya Bunga Kebangsaan harum wangi di pagi hari. Buku dibaca penuh perasaan menambah ilmu dalam diri. Nama diberi Nur Syifa Alisha binti Sukri dan berusia 11 tahun. Saya merupakan anak didik SK Sungai Kecil yang terletak di daerah seberang perai selatan Pulau Pinang. Kod sekolah saya ialah PBA 4009. Pada masa lapang, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku cerita. Dalam video ini, saya amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah komik yang pernah saya baca berjudul Misi Budak Tahfiz. Tak kenal maka tak cinta, ayo dengarkan bicara buku saya. Komik yang bertajuk Misi Budak Tahfiz ditulis oleh Ahmad Syahmi. Novel hasil tulisan penulis ini banyak nilai murninya dan pengajaran yang boleh jadikan teladan dan pelajaran dalam kehidupan seharian kita, sekaligus membantu meningkatkan minat membaca dalam kalangan pelajar. Komik hasil terbitan Tinisi telah diterbitkan pada tahun 2019 dengan harga RM10. Harga buku ini mampu milik dan berpatutan kerana ilustrasi dan muka depannya yang menarik. Komik ini mengandungi 119 muka surat. Komik ini mengisahkan tentang perjalanan beberapa tahfiz yang menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha mereka menghafal Al-Quran. Walaupun mereka menghadapi kesukaran, mereka tetap berusaha dengan penuh semangat. Akhirnya mereka telah menghafal 30 juz tersebut. Antara manfaat kepada hasil bacaan buku saya ini ialah kita dapat menambahkan kosakata dalam bahasa Melayu. Seterusnya, kita dapat mengetahui cara membaca Al-Quran dengan betul. Terdapat banyak pengajaran daripada komik ini. Dapat banyak pengajaran daripada komik ini yang boleh dijadikan iktibar. Antaranya, kita haruslah bekerjasama dalam membuat apapun. Di samping itu, kita haruslah tolong-menolong sesama sendiri. Akhir sekali, kita perlulah bersyukur atas nikmat yang diberikan. Sebagai ulasan bagi komik ini adalah penggunaan bahasa yang mudah dan dekat dengan jiwa anak-anak, kerana penulisan buku dalam bentuk komik menarik minat anak-anak membaca. Ilustrasi gambar bagi setiap bab menarik minat pembaca. Saya teringat akan pengenalan konsep karamah insaniah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekian, terima kasih.